perlu pun tak apa. Kamu tak perlu simpulkan pun tak apa. Sebab kamu hanya perlu jawab soalan yang dikemukakan. Tapi memang kadang-kadang calon adalah dia bagi kesimpulan dan sebagainya. Uh, Pemeriksa dia akan dengar sajalah. Cumanya apa yang perlu kamu jawab ialah jawapan tu yang paling penting. Kalau dia minta kepentingan sumber air tu, jadi berikan kepentingan. Okey, itu yang lebih penting berbanding kamu sebab ada pelajar dia suka buat kesimpulan, dia bagi satu je jawapan. Lepas tu dia lebih pada menyimpulkan. Saya tak sarankan untuk kamu beri kesimpulan tu yang panjang. Jawapan tu yang lebih baik. Maksudnya kalau kamu boleh bagi dua, tiga idea, itu lebih baik daripada kamu menyimpulkan. Okey? Ingat tu. Jawapan lebih penting daripada yang kamu nak simpul. Tak simpul pun tak apa. Okey? Untuk soalan nombor 4 ni. Okey? Soalan nombor 4 ataupun nombor 3. Sebab soalan 3 dan 4 ni memang pelajar suka simpul-simpulkan. Sedangkan dia minta pandangan. Dia minta jawapan. Dia minta pandangan kamu. Bukan kesimpulan kamu. Okey? Kita tengok. Kita dah masuk dah. Contoh 2. Okay. Harap semua calon masih berada di situ, tak pergi mana-mana lagi. Kita nak masuk ke contoh 2. Jangan lari. Kita pergi ke contoh 2. Teruskan momentum untuk dengar apa yang saya nak jelaskan. Saya tahu sebabnya semua calon anak murid saya selalu macam tu. Bila dah masuk pertengahan waktu, dia dah mula dah goyang-goyang. Dia nak lari, dia nak pergilah mana-mana. Jangan. Kita teruskan pada contoh kedua. Ini soalan yang ah, temanya berlainan. Tadi tema lain kan? Ini dah tema lain pula. Kita tengok bahagian A, taksiran individu, 40 markah, tema kesihatan dan kebersihan. Arahan kekal sama, baca dan fahami bahan rancangan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan berikut berdasarkan idea yang diperoleh daripada bahan rangsangan. Tengok dia bagi gambar. Ingat dia dekat pada kertas soalan tu memang akan dia bagi gambar. Kamu akan lihat gambar tersebut. Ini contoh. Okey. Kita tengok apakah tajuk dia. Tajuk dia, Selamatkah E-rokok? Okey. Macam biasa, saya ulang semula. Bila kamu berada depan pentaksir, kamu akan dapat petikan yang memang kamu dah baca sebelum. Kamu perlu baca bermula dengan tema. Saya selalu pesan ni sebab anak murid saya ada macam-macam PL. Dia pergi baca semua. Ada tu bahagian A, taksiran individu, arahan, baca. Tak perlu. Baca bermula dengan tema. Sebut tema. Tema kesihatan dan kebersihan. Selamatkah E-rokok? E-rokok ialah alat untuk merokok yang menggunakan bateri. Banyak orang berfikir bahawa alat ini lebih selamat berbanding rokok tradisional kerana boleh memberikan mereka bahan nikotin sahaja. Walau bagaimanapun, penggunaan e-rokok adalah membimbangkan dan berbahaya. E-rokok sebenarnya tidak selamat dan boleh mendatangkan mudarat kepada pengguna yang tidak menggunakan tembakau. E-rokok mungkin kelihatan seperti rokok tradisional tetapi tidak mengandungi daun tembakau. Okey? Nanti kamu bacalah sampai habis. Okey? Kan cikgu baca sampai habis kan? Panjang pula. Okey? Cikgu bagi contoh baca macam tu. Jangan takut. Tak ada orang yang akan marah awak. Jangan risau. Bila duduk di meja dan di kerusi peperiksaan tersebut, jangan risau. Buat sehabis baik. Ha? Jangan jangan tengok muka pemeriksa tu atau pentaksir tu. Kamu baca petikan kamu. Sebab memang kadang-kadang ada calon, bila suruh baca, dia pergi tulis depan. Lepas tu dia tulis kiri, dia tulis kanan. Tak apa, baca saja. Pentaksir nak dengar. Masa tu dia nak dengar suara kamu. Dia pun kadang-kadang dia tunduk. Dia pun tunduk sebab dia nak dengar kamu punya petikan. Sebab pentaksir pun dapat petikan juga. Selalunya kalau kamu baca, pentaksir pun baca sekali. Sebab dia nak tengok betul tak kamu baca. Kamu baca e-rokok ke kamu baca e-rukuk? E-rokok. Tiba-tiba kamu baca e-rukuk. Jadi dia dah tahulah kamu punya kefasihan, kelancaran, betul ke tidak kata kamu menggunakan. Kamu sebut
menggunakan. Tak boleh lah. Sebut menggunakan. Kan?